Hello everyone dan Assalamualaikum kepada semua. Sekarang ni tanya kepada para finalis Little Sri Kandi Malaysia 2026 yang telah terpilih untuk mewakili negeri masing-masing. Alright, so mungkin boleh start daripada awak, mungkin boleh perkenalkan diri terlebih dahulu dan apa perasaan apabila menjadi salah seorang finalis Little Sri Kandi Malaysia 2026. Okay, hello. Nama saya Nur Umairah Alisa. Saya finalis Little Sri Kandi Malaysia. Perasaan saya pada hari ini happy dan nervous sedikit lah untuk ambil session ni semua. Tapi saya rasa happy untuk ke langkah seterusnya macam tu. Hai, nama saya Azhara Fadisha. Hari ini saya rasa gembira kerana saya dapat flash ni dan saya gembira kerana saya juara dan winner. Hai, nama saya Haida Suraya. Saya hari ni rasa happy sangat sebab dapat kawan baru dan beberapa kali masuk ni memang nervous lah. Tapi akhirnya seronok juga. Hello, nama saya Nur Natasha Aimandania, finalis Little Sri Kandi Malaysia 2026. Perasaan saya pada hari ini happy dan excited. Thank you. Alright, tanya sekali lagi kepada Little Sri Kandi Malaysia 2026 yang telah terpilih menjadi finalis. Semoga maju jaya di pentas akhir Little Sri Kandi Malaysia 2026 itu sendiri. See you again and bye-bye.